Okey. Teluk Nipah. Pulau Pangkor. Suasana pagi ya. Okey. Nampaknya tak dapat lagi lah nak, tak sempat juga nak tengok fenomena air laut terbelah dekat sana. Sebab tadi kata ada orang boatman ni kata dia 3 hari je dah tak ada, nampak pun tak ada apa-apa aktiviti. Ada orang apa jalan kaki kat sana, nampak pun air pun macam dah normal lah. Biasalah orang pergi snorkeling dekat pulau tu. Jadi plan hari ni mungkin ronda-ronda je lah dekat sekitar pulau. Santai-santai je lah. Ni tak ramai orang. Di depan tu pulau, kalau tak silap Pulau Mentagor. Sebelah sana tu Pulau Giam lah. Hari ni pun hari bekerja, jadi tenang sikit. Kalau cuti sekolah ke, ni memang crowded dah ni. Pantai dia memang cantik lah. Terus sana macam satu menara lah ni. Ni mungkin menara kawalan lah, Jabatan Laut ni. Dipantau kawasan ni. Dulu tak ada ni. Oh, ada. Kita jalan depan sikit. Pertahanan awam. Oh, ni pertahanan awam ni. APM. Bangunan APM sini. Dulu tak ada ni. Mana je dia jagalah kawasan pantai ni dari segi keselamatan ni. Aktiviti-aktiviti air kat sini kan. Jadi baguslah ada agensi pertahanan awam memantau kawasan ni.
kita ikut sebelah jalan raya pula lah. Tengok, explore. Jadi kawasan pantai kan, kita jalan ke sebelah jalan raya Jalan Teluk Nipah. Angkor, pulau bebas cukai. Ini macam ada Jabatan Pengairan dan Saliran. Oh, sini. Ada buat kedai-kedai macam kedai kios-kios. Ada dia punya kenyataan ni papan tanda. Oh, dia nak buat bazar cadangan membina bazar ruang perniagaan di Teluk Nipah. Oh, ni bazar dan ruang perniagaan baru. Mungkin dia akan pindahkan banyak kedai-kedai yang dekat tepi-tepi pantai tu, mungkin dipindahkan ke sini bila dah siap nanti. Jadi tak adalah apa, kawasan pantai tu tak adalah terlindung oleh kedai-kedai. Itu pun bagus juga. Dipindahkan kawasan yang lebih sesuai lah sini. Tu ni dia punya projek lah. Mungkin coming soon lah ni. Masih belum siap lagi. Dekat area Teluk Nipah ni. Memancing boleh kontak nombor ni. Angkor Online Center, boat service, air hopping. Oh, siap ada tandas awam Teluk Nipah. Oh, bagus. Kemudahan-kemudahan. Tapak rekreasi Teluk Nipah. Teluk Nipah Recreational Site. Di sini banyak van-van menunggu nanti besok nak balik ke JT nanti. Nak ambil ferry boleh ambil van dekat sini nanti. Banyak menunggu, tak ada masalah. Pengangkutan dekat sini tak ada masalah. Oh ni. Kontak number. Besok nak balik boleh jemput dekat hotel. Dia boleh minta pihak hotel kontak taksi. Sekarang ni kita nak cari minuman panas. Nak bungkus minuman panas. Ini ada kedai.
Saya nak bungkus saya nak bungkus minuman, teh tarik kurang manis satu, dengan teh O. Teh O panas, dua panas. Teh O panas. Minuman panas di kedai sebelah ni. Kita balik ke hotel lah. Ni hotel lepak kejap. Dia kan kita keluar balik. Oh, ni ada macam menara. Menara kawalan dia. Pemantauan. So hari ni hari bekerja. Memang lengang sikit lah. Tak ada juga, mesti ada lagi pengunjung-pengunjung, tapi hari bekerja ni dia kurang sikit lah. So kalau nak datang, nak relax, enjoy, tak ramai orang, datang hari bekerja. Hornbill Resort, Teluk Nipah. Oh, cantik juga. Ni pun ada kereta motor untuk banyak motor sewa ada ni. Untuk transport tak ada masalah. Ini laluan masuk ke pergi ke hotel. Ni banyaklah cili-cili ni pun menarik juga. Cili Wagari. Wagari. Ni dulu saya pernah menginap ni. Ni Beach Resort pernah. Kiri ni pun pernah menginap ni. Okey, dah dekat hotel Angkor Pambi. Dekat area ni lah, kalau petang-petang dalam lebih kurang pukul 6 macam tu lah, 6 ke 6.30 ada. Biasa diorang bagi makan burung dekat sini, dekat area ni. Kalau nak tengok boleh datang sini lah, dekat sini lah ni. 6:30 PM daily. Just bring your camera. Hornbill feeding time lah dekat sini lah. Setiap hari. Sunset View Chalet. Ni dekat dengan hotel lah, tempat saya menginap, MNY Hotel. Dan sini ada satu homestay. Siapa yang bawa family besar boleh ambil, yang boleh pilih homestay macam ni. Okey, stop dulu. Nanti kejap lagi kita sambung balik.